Untuk itu, pelbagai bantuan telah disediakan meliputi bantuan awal kemasukan persekolahan, bantuan one-off kemasukan ke pusat pengajian tinggi, beasiswa pengajian, bantuan pinjaman pelajaran serta pelbagai lagi bantuan yang disediakan oleh kerajaan negeri. Antara agensi utama yang menyediakan bantuan pendidikan seperti Yayasan Perak, Majlis Agama Islam Perak, PASAK, Sekretariat Permohonan Wanita dan Masyarakat, bahkan di bawah pejabat YB Esko Pendidikan dan juga bahagian khidmat pengurusan. Tadi kita mendengar jawapan yang berkaitan dengan murid keciciran yang telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Esko Pendidikan, juga berkaitan dengan bagaimana kita melakukan usaha-usaha untuk menoktahkan kemiskinan. Untuk makluman semua, kerajaan negeri juga turut memberi penekanan kepada program peningkatan pendapatan melalui bantuan peralatan perniagaan dan program pemadanan pekerjaan yang dilihat dapat membantu peserta meningkatkan ekonomi kendiri dan keluarga. Program seumpamanya banyak disediakan oleh agensi-agensi seperti bantuan peralatan melalui Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, MAIP, Geran Gerak melalui Sekretariat Usahawan Negeri Perak, STEP, bantuan peralatan Bismita melalui Sekretariat Pembangunan Wanita dan Masyarakat Negeri Perak, SPW, padanan pekerjaan melalui Pusat Aspirasi Anak Perak dan sebagainya untuk memastikan pendapatan golongan ini dapat dipertingkatkan. Dan selain itu, bantuan bulanan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga Sekretariat Pembangunan Wanita dan Masyarakat Negeri Perak masih diteruskan kepada kumpulan sasar yang benar-benar memerlukan.